tengok cari orang kemahkan ni. Tempat ni biar abang ni selesa sikit lah. Assalamualaikum. Salam. Cik Rosdi. Apa khabar? Tidak, lepas tu kena jantung balik. Accident? Accident kat mana? Kat Batu. Bakar batu? Pasal macam mana boleh accident tadi? Traffic light aku langgar. Traffic akan bakar batu? Ya. Naik motor? Orang apa? Niaga pas malam. Niaga pasal malam? Niaga kat mana? Di mana tempat? Dengan siapa berniaga? Dengan anak-anak. Baguslah ada anak. Boleh bantu. Kalau nak apa berupah dengan orang Memanglah. sikit lah. Masa malam niaga apa? Niaga nasi, laksa, nasi ayam, nasi ambeng. Kat area sini ada niaga? Semua lah. Area ni? Air biru? Air biru, Taman Mawar, Taman Pasir. Air biru yang ni. Hari apa? Hari apa? Oh, Sabtu. Sabtu. Tak ada lah. Gimana? Mana ada? Darah tinggi tak ada darah rendah. Darah rendah pula. Udara rendah pula. Daripada pengecik yang sulung tu 20 apa? 22. 20. Awak punya barang ni sikit ni. Barang apa sikit? Yang jualan dia ni. Kalau setakat 300-400. Barang awak Tapi sikit. kalau dulu tu kata orang, sebab dulu ada pembantu pun ada ipar semua, ada tolong. Jadi saya boleh buat lebih lah maksudnya. Tapi untuk sekarang ni Ni kita pandai masak. boleh lah kata, tapi kena tunjuk-tunjuk juga lah. Tak, dia masak sikit sebab tak ada orang ke ataupun jualannya tak banyak. Ikutkan Jualan masa tu. kurang. Masa Keadaan gerai awak, keadaan tu semua nak kena tengok. Tapi biasa tak tampak pas malam. Orang tak ada gerai. Ha? Cuma Yalah dia yang meja lah. Kan kita tengok. Sikit-sikit. Taman Mawar, Taman Pasir Putih, Cari Masai, Kota Masai. Yang air biru pun boleh. Saya nak tengok.